Menurut Datuk Seri Najib Razak, apabila beliau dikemukakan dengan dua dokumen untuk ditandatangani ini, beliau tidak mensyaki apa-apa. Tidak ada sebab untuk mensyaki kerana seawal pertengahan tahun 2011 lagi, Datuk Seri Najib telah mengadakan pertemuan dengan Crown Prince Abu Dhabi ataupun Raja Muda Abu Dhabi pada masa tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang kemudiannya menjadi Presiden UAE. Dalam pertemuan tersebut, mereka telah pun membincangkan berkenaan kerjasama dua hala di antara Malaysia dan UAE untuk mewujudkan usaha sama yang boleh memberi win-win solution kepada kedua-dua negara. Dan pada bulan November 2012, Datuk Seri Najib juga telah menerima satu surat daripada Khadim Al-Qubaisi yang merupakan pengarah urusan International Petroleum Company of Abu Dhabi. Dalam surat tersebut, Al-Qubaisi membangkitkan perkara mengenai Aba Investment PJS sebelum ini membantu 1MDB Energy Group untuk meraih sumbangan sebanyak 3.5 bilion USD dalam usaha 1MDB untuk memperoleh saham majoriti dalam Tanjung Energy dan Mastika Legenda. Ini kita pernah cerita sebelum ini, ya, berkenaan dengan usaha 1MDB untuk memperoleh dua IPP ini. Berjaya diperoleh oleh 1MDB, dan usaha ini dibantu oleh Aba PJS Limited yang sama-sama memberi sumbangan dan juga mendapatkan sokongan keuangan bagi usaha 1MDB ini. Jadi bagi Datuk Seri Najib, ini adalah satu perkara yang merupakan satu natural progression, ya, bila mana PJS akan mengadakan satu usaha sama formal dengan 1MDB untuk sektor tenaga juga. Jadi beliau melihat pelawaan daripada Presiden UAE dan surat daripada Khadim Al-Qubaisi ini sebagai langkah-langkah awal ke arah tersebut. Jadi sebelum itu, 1MDB sendiri atas usahanya sendiri juga telah membuat rundingan-rundingan dan perbincangan-perbincangan dengan Aba. 249 hari sebelum Datuk Seri Najib dikatakan telah menandatangani dua dokumen yang menjadi perkara asas pertuduhan terhadap beliau hari ini di mahkamah, 249 hari sebelum itu, lembaga pengarah 1MDB telah dimaklumkan oleh pihak pengurusan bahawa pengurusi mencadangkan agar adanya perundingan di antara 1MDB dan juga Aba ke arah